Hai guys, kali ni kita nak pergi rumah Abah Adam. Kita pergi ke mana dulu? Ya, pergi mana dulu? Pergi KL dulu kot. Pergi KL dulu, jumpa Abah Adam. Lepas tu pergi rumah Hang Kisa. So, mari kita tengok perjalanan kita. Okey. Dan Kubang Krian, kita sampai Kubang Krian. Jalan dulu, cuaca pun menarik. Sekarang ni nak cari breakfast. Banyak juga Jumaat ni. Banyak kedai tak buka. Aduh. Line clear. Okey, nanti makan apa kita nak makan? Something nice. Rice to Wednesday also Rice to Wednesday. Maybe you want to eat nasi kerabu? Tengok Boleh, mana-mana kalau kedai suka. yang buka. Alright. Ada. Ada beli roti lah kita. Kedai kertas tu. Kedai kertas tu buka. Tu dia ada side. Ada cross tu. Oh my god. Ni nasi tu Nasi kertas. macam nasi kau. Cakap apa? Kau nak kata ni. Utaman siang. Okey, kat mana? Kat kedai makan nasi. Kedai nasi ulam cikgu. Oh, sedap ke situ? Tak tahu, tak pernah makan. Tak pernah makan. Banyak kali lah kita makan kat sini. You go. Ha? I want to take photo. Dia pula. Sampah. Yo. Boleh. Sampah tadi. Tu lah. Cik macam itu. Pernah makan. Tengok tengah menguap. Apa? Aisan tengah menguap. Itulah. Mana tu? Kan lagi. Ada ikan bekak. Besar. Makan. Nak pilih lauk. Pilih tak? Ambil nasi ke? Ni ke? Nak tunggu ambil nasi. Ambil nasi. Ambil nasi awak. Ini nasi you. Bukan, makan apa? Pakai nasi. Makan lauk apa? Ayam dengan telur. Oh. Ibu. Ayam goreng dengan ulam-ulaman. Air tinggal yang ini. Ayah tak ambil lauk ke? Lauk lah tu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban amin. Makan dulu guys. Cepat makan. Okey. Panasnya. Masuk tu. Kita punya nasi. Okay guys, kita dah siap makan. Nak sambung perjalanan pergi rumah Abah Adam. Piu. Cuaca agak menarik. Baring. Ke mana sini? Bawah ni? Tutup ke lain ni? Lain kau. Jangan yang aneh. Hujan tak lepas.
Itu je. Tak ada apa-apa depan. Clear. Tak ada dia. Lain kita sampai bandar Kuala Krai. Jom. Oh, dia bagi signal tak apa. I'm so scared. Bandar paling bahagia 2065. Bagi aku patutlah semua buat kereta macam tu. Bahagia. Kita lembab. Ada apa? Nak beli air. Ya, air. Belanja. Oh, ada ATM. Apa benda tu? Oh, banyak junk food. You nak belanja air apa? Apa-apa yang ayah nak. Tak ada lah. Ayah nak apa? Tu ada. Apa? Ni. Jap. Which one? Nak merah tu. Tu. Ni. Boleh? Pembelanja. Pembelanja. Beli air taxi. Apa? Ada apa? Senyum kat sini budak-budak. Wow. Maybe this. Which one? Ada apa tu? Kelip. Kelip. Ada kelip Dah. yang gas. Enough. Yang ni. Kelipis gas. No. Ada. Ibu kata je. Oh, kata dia. Kelipis gas. Ibu beli untuk Ifa sendiri. Ya ke? Kelipis gas. Ibu nak apa lagi? So, what's next? Sure? Ya, Very, very sure? The chocolate. tak payah. Kau tak payahlah. Tak payah mani-mani tu air dah mani dah. Cukup you. Enough. Dah. Rajan? Jangan tak payahlah. Tepi sikit. Apa ya? I will join. Can we buy this? Kau je tak payahlah. Cepat let you nanti you mentah macam tu. Macam ada tu. Macam ikan. Macam ikan. Ni, close. You asyik kat batu? Itu nak beli pau lah. Dia kat pau, tak ada pau. Ada kenapa dah? Ada? Ada pau? Kalau guna IC tahun ni. Ikan, baby tahu dah. Bayar dulu baru ambil pau. Nanti orang nak buat lari. Awak dia tak apa gampang. Apa bayar? Sekejap. Pau. Tak apa, dia curi dia kena tangkap. Biar. Ayam. Keluar penjara kurus je. Apa tu? Asam. $30.50 Maria. 30, 3 bagai 30. Orang tengah kena lah RM10. Ui, benda tu. Cepat orang nak bayar cepat. Ui, banyak duit. Itulah. Kalau nak belanja. RM1 lah yang RM1. Yang RM1. Baby ambil yang RM1. RM20. 50 sen.
This one 20, another 50 cent from here. Okay. Oh, ni bagus ni kena scam ni. Untung. Ya, diam lah. Apa lawak ni? Ni, air ni ni. Thank you. Dapat juga orang belanja. Dapat pula. Dah ada banyak kali dah. Banyak kali. Apa dia? Mau apa? 5. 5 apa? Sedap ya, kau tu. Sedap. Sedap. BBQ ni. Even Ya. ipas setengah untuk ayah. Tak nak. Tak tahulah kenapa ayah tak nak makan. Tadi dah makan. Ha? Tadi dah makan. Tu tadi sikit. Cukup lah. Sardin punya tu. Bersyukur. Ni BBQ sedap tau. Bersyukur. Tak nak makan. Tolong bang. Kita kat mana ni? Dah sampah. Ha? Kita kat mana? Thank you. Berehat pertama. Dekat mana? GM. Oh ni, saya kita toilet dah. Bye-bye. Jom pergi taman. Rumsa. Masjid Buluh Rumsa. Serang aku. Iya ke? Mas mana kuasa 2. Serang dia amat tu. Iya. Cepat mas mana? Mana? Gabung. Asakkan. Kembang mas mana? Iya. Jangan ke sini. Mampus kau mas mana? Itu benar. Mas mana kuasa 1. Kalah. Saatnya masuk penjara. Okay. Oh, jam. Masa kira jam terus. Ya. Kita kat mana ni? Kat tempat berehat. Mana Arena? Elena. Almina. Elena bukan Al lah. Kat Alena. Nak pergi mana ni? Sorry, sold out. Oh ni. Ada cool break. Ni. Oh ada ni. Nak sini. Ha? Tepi. Buat apa? Cari apa?
Eh, Makan apa? Dah sampai. Dah sampai dah makan awak. Ni ada lebih sebab takut susah Oh, guna chopstick. Ini ibu punya. Kenapa dia nak guna ni juga? Panas kan? Punya. Sedialah kat situ. Okey. Nak rasa sikit lah. Bismillah. Lah, ayah buat video dulu. Apa you angkat-angkat macam tu, dia jadi cepat sejuk lah. Seronoknya banyak asyap. Okay guys, kita membuat dia sejuk terlebih dahulu. Kita ambil banyak untuk jadi beku. Ayah. Pusing. Hop. Wah, terbakar. Wow, dia sedap sekali. Delicious. Mana kerja lagi penat lah dia balik. Mana? Alah. Mesti ada kita tidur lah. Alamak. Jangan pecah please. Macam mana ni? I punya mi panas. Macam nak terbakar. Wah. Jangan makan lagi, sejukkan dulu. Abang. Let me try this. Kalau susah nak guna chopstick, Tak susah pun. letak chopstick tepi. Ambillah sudung garpu dan papu. Babu. Oh. Ambil banyak-banyak. Terus angkat ke atas. Anak nanti balik kan Najib ke? Ibu. Nanti pun balik lambat. Kita tinggal. Anda kita tinggal dia panas straight je. Macam ni Irfan. Batuk dulu. Okey, kan sup dia. Sedap. Ha. Dulu kan selalu makan. Ya. Oh, cuma tu tak ambil sambal kicap dia. Kan dia ada sambal kicap kan? Ha. Dia cili. Dulu tak ada sup kambing. Ha? Dia tak ada sup kambing? Dulu tak ada. Daging ayam dia. Oh, okay. Tulang ada lah, sup tulang ada. Itu lah. Nanti kalau dah siap makan, mungkin waktu sampai tu mungkin buat video balik, tapi kita buat video makan-makan dulu. Ya. Okey. Yang makan kat tu. Kak- Balik. tolong tukar nak tahu nak cepat. pusing ni. Sebab telur dia ada kat sana. Okey.
guys. Gigit cili pedas. Ayam. Ayam guys. Kunci kereta ya. Dia nak pergi ambil telefon. Tengok pula siap-siap. Duduk sini ya, dengan Johan. Awak cik apa? Sini. Sini. Awak cik apa? Tak tahu. Nak belajar guru. Nak bantu jajan buat apa? Nak bantu jajan nak buat apa? Ayah nak apa? Anak. Ya. Klien nak awak tak mampu beli. Apa dia? Sport car. Give me sport car. Ayay, ayo. No, I know how. That money enough. Ya. Cik pergi tak? Ambil untuk siapa? Apa tu? Makanan lagi tadi boleh lupa makan. Tadi dah makan kan? Dia apa? Pastilah besok. Dengan ni. Mesti Afiq saya bawa jalan-jalan. Kan? Okay. Beli tu? Apa tu? Dia palu dia. Palu. Boleh? Ha. RM1 je. Berapa ringgit? RM1. Ha. Itu jual tu tak? RM1. Tak jual tu. Kena beli satu set. Kena beli satu set. Mana? Tu, kan jabang tu. Kan jabang tu. Jual ke? Ini jual ke? Mana? Tunjuklah betul-betul tunjuk apa? Ha. Bukan ambil chest, bukan beli satu sikit. Kena beli satu set je. Kena beli barang. Barang apa? Harga berapa? 20. Boleh? Boleh. Barang harga 20. Ha. Barang apa?
Oh, mana tahu. Kau tahu juga. Semata-mata nak beli RM1. Awak habiskan RM20 untuk barang RM1. Mana siapa ajar awak macam tu? Habis baru RM20. Ha, banyak tu. Beli 24. Ha, lepas tu dah dapatkan RM1 punya barang. Tak baloi lah. Apa? Tak jadi lah. Kena betul. beli 20. Baik awak beli Lego. Ada tu. Nantilah besok. Air. Air. Ibu pun ada air. Ni boleh macam ni. Apa function kan sama je. Ni buka terus kak. Lebih lah. Boleh eh? RM4. RM4. Air RM4. Air masak RM4. Nyek ha. Tak jadi. Nak gabung. Air masak RM4. Freezer mah. Sebenarnya tak avian. Tapi macam kepala ni tengok. Ibu tu RM4 ni. Dia nak beli benda tu RM1 tapi kena beli RM20. What? Dia rugikan RM20 atau RM1 ni barang. Ah, no need lah. For what? Ni berapa ringgit? Kan ada tulis. RM15. Bagi abang tu scan. Tak ada tanda harga ke? Adalah tanda harga. Tak payah beli unnecessary thing lah. Buy something that you need only. RM12. What is that? Tahu? Lari benda. Lah duit banyak situ lah. Ambil dari dia, tak tahu. Tak biar dia. Dia beli yang betul-betul dia beli. Betul lah Minecraft egg. Nah, RM20. Ha, RM12. 20. Oh? Tak payahlah beli unnecessary. Ha. Nanti you kata nak cukup duit nak beli Lego, dah tak cukup dah duit nak beli Lego. 10. Hmm. Tak payah. Nak juga. RM1 je you. Tak, dia nak beli yang tu RM1 tu. Apa benda RM1? Dia korbankan RM20 nak benda RM1. Just buy lah that one. Tak boleh. Buy Ni. that one price lah. Tak boleh, dia kena beli RM20 ni barang. Baru dapat beli ni sikit. Ayah. Oh boleh dapat. Ha. Ayah. Kalau tidak harga 100. Ayah. Labur RM20, untung RM1. Nek lah you dapat unnecessary thing lah. Dan ni bankrupt lah. Tak apalah, biar duit dia. Betul-betul makan duit. Belagak. Tu belanja makan kedekut. Terukun ah. Bayar dulu kat depan tu. Orang lain nak bayar pun tak. Kau apalah. Itu apa, 20 RM20 tepat. Oh, bukan RM25. Jangan RM5. Ah, tak cukup RM5. Oh, ada. Bagi betul-betul, susun betul-betul. Susun betul-betul. Bagi Jangan- kat tangan abang. Jangan campak-campak. Jangan Susun. campak macam tu. Susun. Susun. Give, bagi bayar kat tangan abang tu. Susun elok-elok. Betul. Dia ada tu. Ada diskaun. Dia ada diskaun 20%. RM16. Apa? RM16. RM6. Ah, tak dapat beli benda tu. Bagi orang lain bayar dulu. Bagi orang lain bayar dulu. Tengah kira duit. Kena- Letak dulu sini duit. Bagi orang lain bayar dulu. So this one RM16. You nak beli benda tu. So you go buy something else. Go buy something else. Cukupkan RM20 dah you nak beli sangat. Something else.
Sanggap habiskan RM20 Makanan, makanan. untuk benda yang RM1. Itu RM1. Tu, ni nak beli ni. Beli ni kena beli RM20 je barang. Baru boleh beli ni RM1. Oh. So laku RM20 lah. Dapatkan benda tu. Scan je. Dia cakap ada yang itu. RM1. Tak apa. Cuti sekolah tak apa. Tak apa duit dia tak apa. Tengoklah takkan tak ada Ya, hari pergi sekolah naik. Betul betul. 12. Saya dah beli RM12. Lah cukup. Tak apa 12. Tapi abang kena bayar. Ya. So dia buy something dengan RM3 je. Ini pakai lagi kena pakai. Tak boleh pun nak ini. Oh, dia nak tu sebenarnya. Rebel. Minion. Ini kan. So what is this pen or what? Ni gula-gula pakai masuk dalam ni. Jadi apa? Lepas tu buka, lepas tu nanti keluar gula-gula dia. Betul masuk kat situ. Faham. This one tak payahlah. Ha? This one tak payahlah. Kalau this one campur this one, dah jadi RM30. Either one. Okay. Ini berapa? RM12? RM13? Aku buat RM30. Ni sebenarnya. Ayolah, kalau dia nak beli tu. So nanti the next RNR tak payah beli dah. Beli makanan. Kau buy makanan. National NR mana? Makanan. Buy food lah. Drink ke. Canterville has a nut flavor. Kita dah temu the real tanpa video. Di belakang. Bagi fan. Jangan. Bagi fan aja ya. Bagi fan aja ya. Ni siapa ni? Saya tak tahu nama. Gelap lah. Bagi fan lah. Jangan nanti nampak mesti dekat suara tak boleh. Ni abang. Hai. Hai. Ini main dengan kita dua orang. Oh ni. Dubai tak ada. Sebab tak tahu duduk. Game wheel. Game lock 4 kan? Ha? Game lock 4 kan? Yang 9994 kan? Ni Adam. Hai. Okay. Kuat. Kita kat mana ni? Kat kedai makan. Hello. RNR. Tak. Sekejap. Alif, duduk Alif. Ada orang pemalu kat sini. Sekejap. Pemalu kat sini. Cuba kau bersembang. Terima kasih. Mami, sini nak masuk channel. Malu. Hai Mami. Malu. Gagak air. Kita orang pergi Johor untuk pergi jumpa kakak saudara kita orang. Dia nak kahwin. Nama dia Kak Ija. Tengah kahwin. Banyak kali. Tengah kahwin. Bertenang kahwin pula. Ngantuk. Screen locket. Ni pula. RM1 Ngantuk. Tiga. 3 trio. Nanti kita orang akan main di Roblox. Buat channel. Buat channel. Tak tahu lagi kita orang akan Buat bila? Betul. Ini owner tau, ni owner. Ni owner lah. Kita orang tadi main nanai. Nanti lepas main nanai. Dia belum kita orang main game lain. Lepas 99, lepas tu main gilau lawan. Lepas tu gilau channel. Lepas tu baru main. Alif. Macam dia. Nanti jom kita orang ah main lawan-lawan. Cakap plan lah. Okey. Main game slow sikit. Oi. Satu kampung kita orang ah. Jangan main KJ. Main KJ. Kita orang main lain. Tak main lain. Kalau
KJ boleh lah. KJ. Bawa KJ. Ada nanti apa nak bagi satu lagi. Kita punya. Nak tu. Sampai pukul berapa Tak tahu lah. Satu. Ada punya. Nak ni? Ni angkat punya kan? Nak. Tak punya. Tak punya ke tak punya? Sekarang pukul 1:36 minit. Nanti kalau boleh lah. Kalau boleh. Tu Kalau boleh besok ah. sampai pukul 7 lah. Tapi hari ni pukul 4 pukul 2 sampai pukul 7. Sabar. Kalau boleh lah hari ni lah. Tapi tak tahu lah tak boleh. Kita bahasa pukul 7 lah sampai pukul 6 pukul 5 atau pukul 4 macam tu. tak tahu kenapa sebab kakak saya tak bagi. Ataupun pukul 6. Bang, macam ni lah weh. Macam ni sabar. Kita main KJ kan. Terus aku join korang. Tak belok dah. Oh, kita main KJ. Even kita main KJ 30 minit. Main game kita orang 30 minit. Lepas tu sambung KJ. KJ sampai habis main. Macam tu. Weh, tak payahlah weh main game KJ dah puas terus main game tu pula. Lepas buat live KJ, buatlah yang lain pula. Tak? Alip ni? Ni sekejap kau, sekejap tak kau. Ipan. Masalahnya lepas KJ tu buat kita tutup kan. Okey, saya akan kenalkan diorang. Ini Alif, adik saya. Ni Ifan, Saudara saya. kita. Saya adalah Adam. Yang ni pula belakang-belakang ni uncle saya, mak bapak saudara Mak saya, ayah saya. mak ayah saya dengan kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya ada 2 orang. So, saya nak kenal adalah dia tak ada kat sini. Nama seorang anak pertama keluarga saya, nama dia tak boleh beritahu. Anak tahu dah dia kat keberapa. Diam. Sakitlah. Ini Itu je. Itu dia orang. Itu dia orang. Apa? Itu ialah dia orang. Tu yang pakai baju hitam, satu baju biru. tu ada tudung warna hitam. Maaf. Tudung biru pakai. Nanti live kita tunjuk. Dia malu nak masuk live. Biasalah budak perempuan Dia kan. orang Budak perempuan kan biasalah. Kan. abang. Dia orang nak beli makanan kot. Dia orang nak perang. Dia orang nak beli makanan kot. Apa yang malu ni? Jagi lah dia malu. Dia pernah dengar lagu Bintang? Tahu? Ya, Ifah tahu bintang duit je. Bintang budak di atas awan kulihat bintang malam. Ya, Ifah tahu? Ya, yang tahu 5 bintang ataupun duit bintang. tak ada. Salah. Beda lah. Okay. Buat apa tu? Apa? Apa Ifah tahu lagu 5 bintang ataupun lagu bintang duit je. Bintang budak kacamata? Tak. Lagu Sakit? Sakit dadaku. Bukan, lagi satu. Ada lagu lagi satu. Apa dia? Macam mana lagu dia? Sekejap. Kalau lagu dia. Kalau kau rasa tak dihargai, tutup.
Cakap pun live ni. Kuat. Ni nanti semua orang dengar. Nanti kita famous tu lah. Orang kalau famous ni jangan nyanyi kuat. Nanti orang terkejut macam ni. Oh, I like. Tu dorang. Masuk line. Malu. Ni kakak pertama. Kakak pertama ni kakak kedua saya. Ni nampak. Malu. Ni kamera ke depan, bukan ke belakang. Tahu. Kalau Bagi dia orang. apa? Apa? Sini lah. Bukan jadi apa? Dah. Wah. Bukan. Tengok daripada tu. Okey. Nak simpan lama dah. Dah 7 minit lah. Rancang lah. Macam mana nanti nak main nanti nak lawan. Apa dibuat juga apa nak rancang. Alah nanti nak buat ni. Siapa yang mati. Bang. Dia tengah rakam boleh nampak. Nombor. 8 minit. Kita Tapi kalau nak nampak diri kita boleh sabar. Dah. Yang tu. tak kisah. I don't care. Kau tahu lagu bintang duit? Tahu? 5 bintang duit. Aku mahu. Kat lagu 5 bintang nanti aku jadi kaya. Tak ada. Yeah, I chocolate. Yeah, I minum. Ini siapa ni? Amai ya. Ha? Yang coklat saya. Amai kan? Daya. Ha? Kita ni. Mama ya apa? Ada budaya apa? Kita ni. Bukan lah. Minum. Aku buka kita kongsi. Ayah kata, ayah kata kalau ayah buka memang habis lah. Ayah kata. Ni ayah apa? My Milo panas. Sudu. Straw. Ni. Sudu. Abang minta straw. Dia mesti. 2. Depan ni. Ada ambil depan. Tu lah. Akak. Dah ada. Dah ada apa lagi? Bosan. Dah. Kan jadi Irfan. Nanti semua orang tahu Irfan ni YouTuber sebab ada kamera. Semua orang masuk. Semua orang dah tahu. Siapa nak sudut? Saya. Saya tak. Tu nampak. Nampak. Kepala jangan halang. Sebab tudung biru tu kakak saya, anak pertama. Yang tu anak kedua. Nampak. Saya anak ketiga. Dah apa ni? Kira. Nam. Kakak Syuada suka lagu apa je? Saya suka lagu Jiwang, lagu pop, Yuji, Yedi. K-pop. Tahu-tahu lah. Saya suka lagu You Wrong Buddy. You Wrong Buddy. Pernah karaoke. Japan song is better than Edon. Abang pernah karaoke. Are you sure? Yeah. Saya kakak Ain. Kak Syada tak ada. Why? Korang duduk betul-betul aku rasa. Tak tahu. Tahu tak? I love Japan sound sebab Menggigil. Sebab because sangat. the sound is very better. Korang semua But I love Edon more.
Wah, because the sound very good. Kamu dah menangis. Can you shut up, you mouse? Who are you? Because I Ayah apa ni? to sing. Ayah apa? Free aroma. Tahu? Lemon. Kenapa? Nak tengoklah aku bawa edit ke tak. Tak ada pesan lain. Naik apa ni? Ya Allahu Akbar. Fatihah. Ada minta tisu. Tak ada. Mami, Fanny. Oh. Tanam kau berapa? Habis ke? Garap kau berapa? Satu. Satu berapa? Ya. Dua. Dua berapa? Tadi cakap satu, lepas tu cakap. Tadi cakap satu, lepas tu cakap dua, lepas tu cakap satu. Kau satu lah. Dah. Ada seorang ni lah, kat ini. Baik. Nak ambil barang jap. Basah lah. Aduh, air siapa ni? Tak boleh. Elok. Tak payah. Nak waffle? Nak waffle apa? Nak waffle apa? Coklat. Okay. Selamat kepada pelanggan yang berkenan. Sehingga melanggar aturan, cawan dan seluruh, tak dipayah jelas di sini. Terima kasih atas bersama-sama dan selamat sampai di destinasi. Kak Fah. Ini nak apa tu? Boleh sambung. Macam ni kan. Kita jumpa lagi. Nanti kita orang akan datang balik. Okeylah guys. Dengan channel Kita lagi. orang nak makan Nanti lepas habis ni kita orang akan tahu-tahu lah. Alif. Pergi mana Alif? Jalan-jalan. Dalam pergi mana? Dia tak tahu. Pergi tak tahu? Macam mana awak tak tahu? Dah, Uncle tak bagi tahu. Ya ke? Macam mana nak tahu? Aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Pan. Uncle suruh siapa ya Uncle? Kita nak pergi KB Mall. Ya ke? KB Mall. Tak Telah tahu, mana? Kita pergi mana ni? Rumah Uncle Isa. Rumah siapa? Uncle Isa. Kesa. Abang Isa. Abang. Apa abang ni? Ni siapa ni? Mama. Mama. Oma. 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 Tengok vlog ke? Oma dan Shoot. oh. Ayo shoot. Rofen? Tu. Siapa? Apa ni Ifan? Nenek. Ni siapa? Nanya. Ni apa Ifan? Fan. Fan mana? Ni siapa? Fan. Ya alulah. Aduh malu. Boba. Bagi Fan tak Ifan nak tunjuk. Jangan Boba. nak tidur, Saya nak Boba. 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 Kakak Ain. Boba. Adifan. Ni kat rumah siapa ni? Oh, nenek. Mana nenek? Nenek renggam. Nenek mana nenek? Ni. Ai. Ai.
kereta. Apa sabar? Ada nak ikan tu? Ikan lah. Abang? Abang mana ni? Tak. Boba. Boba. Saya boba. Saya boleh jadi topi. Saya boba. Saya boleh jadi topi boba. Tu boba. Boba. Ni apa? Bobot. Boba. Apa ni? Bobot. Ni not. Ini kurkun. Kurkun apa ni? Kurkun. Korkon. Gorgon. Gorgon. Kurkur bukan gorgon. Gorgon. So, ni tunggu apa ni? Ha? Tunggu apa ni? Tunggu kereta. Kereta siapa? Kereta Grab. Tunggu Grab. Nak pergi mana ni? Pergi rumah. Tahu? Diorang kata uncle, rumah nenek tahu siapa? Oh, ya ke? High five jawab. Kita pergi rumah siapa? Betul. Yakin? Betul sir. Kalau anda betul, ayah akan belanja anda. Dengar tu ayah. Setuju. Dengar tu janji Kalau Ifat Saya tahu. Ifat salah, Ifat kena belanja ayah. Alamak kena belanja ayah berkali-kali. Hey. Oh, ayah dah belanja Ifat banyak. Betul tu. Saya tahu. Rumah Uncle Lisa. Ya, betul. Belanja saya. Belanja apa? Belanja tengok. Tu abang Adam. Abang ada cakap dah jawapan dia bang. Kau bagus. Kau lambat. Tapi lah panasnya. Boba. Mana ada topi Boba. boba. Aku panggil. Tapi boba. Boba. Saya boba. Boba Bubi. Pakailah topi boba ni. Ni Abang. Grab. Grab. Dah masuk semua. Kayu mana bang? Ni Grab. Ni Grab. Yang kita mamat. Dia makanlah. Banyak tua. Jam. Kita kat mana? Kat rumah Panglima. Uncle Lisa. Nak kisah. Buat apa? Berbuat. Oh, main apa? Main buai. Okey lah. Tu baby. Sekarang kita orang dah sampai tempat Tempat yang dituju. Tempat yang dituju di rumah Uncle Lisa. Ni kita dah sampai rumah Kisah. Dan itu agak ni. So, siapa? Aunty Anis. Adik. Kita orang pergi ada Kahwin. Kak Ija. Ni rumah Kisah. Ha. Anak kepada Nenek lah. Kepada nenek. Inilah anak pada Dan Kak nenek. Ija. Hmm. Kepada bapak. Bapak siapa? Bapak Kisah. Sekarang dia tinggal. Bapak kisah siapa? Ayah. Bukan Ayah bapak. tu. Atuk Bukan awak bapak. lah. Ayah lah. Atuk saya mana ada? Atuk awak bapak kisah lah. Ayah saya, atuk saya tak ada. Kisah adalah saudara saya. Atuk saya tak ada. Atuk saya tak Bapak ada. Uncle Isa. Ayah Uncle Lisa. Atuk awak. Ifah pun sama tu. Ifah ada ayah. Kisah kan tu. Betul. Atuk saya, Tepat sekali. Uncle. Hmm. Atuk saya tak ada. Waktu saya ada. Sebab apa? Dah saya. Apa stop ni? Alamak. Dah saya tu keluar lambat. Kenapa suara lambat? Biasalah. Janganlah stop. Tak, Isah stop. Okey lah. Arigatou. Saya Arigato gozaimasu. Kali ni jangan main game. Oh lah. Main lah, main. Oh. Dengan main game. Buat apa korang? Main game. Cepatlah. Main game? Saya cakap dengan abang. Cepatlah main. Hello.
Bagi apa tu? Game sama-sama. Ini ni alamak kena juga. Kita ada rate kita Ai, mana boleh ini cerita pasal online. Kau buat apa? Saya dapat post dekat sini. Buat apa tu? Main game. Ni apa? Game. Naik basikal 5 minit kat sini depan ni. Kau kat rumah siapa ni? Kat Rumah depan Acik. Rumah Acik. Rumah Cik. Acik. Apa? Acik. Rumah abang Acik. Banyaklah. Tengok dia. Kat ni. Abang, event. Apa? Dengan lawan. Alamak. Ibu punya roh. Aku tengok TV. Aku nak bikin video ni. Apa kau mana kau? Apa ni dekat ni? Orang ni ada majlis. Tak ada apa-apa. Berjanji. Makan. Sedapnya. Makan free guys. Kan. Awak makan apa tu? Nasi goreng. Goreng. Pedas. 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 Serius ah? Tak pedas pun. Betul tak pedas? Sedap. Tak. Ni nasi apa ni? Nasi. Nah. Goreng. Nasi goreng. Tak ni nasi goreng awak. Oh, sedap ke? Pelan-pelan pelan-pelan. Hati-hati ni gerak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Kau berikan kepada kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Amin. Tak ada suara. Oh. Tak ada suara. Masak. Terima kasih, Mak. Makan nasi tak fokus. Kembang. Makan apa ni? Kenduri. Nasi nasi minyak. Kat mana dah? Awak apa? Ha? Awak apa? Nasi. Nasi. Awak apa? Ayam. Ayam Dan daging. dan daging. Badam. Macam mana? Hana. Okay. Nenek. Ayam. Nenek salah. Mami. Alip. Kau apa? Awak dah besar makan suap Apa? Tulang. Tulang ni. Apa? Mak awak paksa awak makan. Mak awak paksa awak makan. Kenapa awak tak pukul mak awak? Abang mama tengok. Dalam dengar dah. Dah dengar. Lama silap lah. Pak saya paksa saya makan. Bantai. Bantai. Bantai lah. Ngapa?
Oh nak kasih. Makan nasi lah. Oh, pakai apa Abang Adam? Itu yang paling ibu nak tinggal dia. Sedap. Sudah air dah dibuat. Just nice. Awak kena ambil air. Ambil air penuh. Jangan tumpah. Air apa? Air silap je yang ada. Cepat. Mesti kau nak duduk atas lah. Jangan bising sangat lah. Nah. Baby dengar tak ibu cakap? Main kat atas. Nanti ramai orang nak datang tetamu. Kak Iju. Ya. Kecil dia tu juga. Akak Ali hilang. Dia tu berlari cari. Lepas tu dah besar tak nak malu. So Ain pula juga. Cantik kakak. Ma. Makan. Dia ni tak makan, dia puasa. Nanti dengan Abah ada kakak Syahada, kakak Ain datang. Anak datang. Siapa ni? Pergi ke Kelantan. Oma. Oma buat apa? Apa awak kerja tak sempat cuti tak boleh datang Kenapa? Kelantan. Oma. Ah. Apa ni? Apa ni? Mati kat situ. Fan, Fly. awak siapa sebelah awak tu? Tengok papa awak, tengok papa Hmm? awak. Mana? Mana? Hana. Friend awak ke? Tak tahu. Sama umur ke? Ya. Berapa tahun? Tak tahu. Awak ni. Tak tahu tahun. Awak umur berapa? 8. Dah 3. 8. Oh. 9. Ha. 9. 9? Nak 10. Hai. Itu tahun depan. Dah tua tak ngaku tua. Sekarang tu. Ha. Ni tahun sekarang ya. Lah, apalah awak ni? Tak tahu. Tu kawan awak. Saudara lah. Saudara tahu pun saudara. Cepat. Kita kat mana ni? Kat mana ni, Bu?
Restoran di Jantas. Restoran di Jantas. Mainan kapibara. Ya. Cute lah tu macam. Dia naik tu ada yang tu tembak sabun. Dia pasti nak berada dekat itu. Ada dekat tu kan. Lalu macam ni. Macam taxi ni. Ni. Alisan. Pernah beli baju. Baju tu pasti pakai mahal. Dan dia ni bawa tu. Alisan. Oh, ni sepadan. Sebelah sana. Masuk kat ni. Sini. Tu ada. Boleh lah, masuk je lah. KFC tu ada. Ambil nak ke apa? Nak ke apa? Dia tak nak, dia nak apa-apa. Tahu, sakit perut. Sakit perut sebab Tak apa. Masuk tak ni? Ha? Masuk tak? Order dulu lah. Ha? Ayah order lah. Awak? Mati order. Nanti order. Order lah. Dia dapat situ. KFC. Dia nak makan roti aja. Roti aja. Dengan coleslaw. Ha? Dengan coleslaw. ayam ni nak? Atau you nak burger dia? Dia ada burger. Dia tak makan ayam. Oh, banyak ni kosong. Aku nampak. Zinger double down. Colonel Bob. Tu ada ayam satu. Burger comel satu. Atau straight box. Tekan lah. Ada tadi Ha? air kan? Apa dah? Ha. Coca-Cola. Ayah kan nak Coca-Cola. Tu kalau strawberry. Aisyah ikut you lah. I pau je. Ayah lah. Ikut ayah. Ayah tadi tak Coca-Cola. Tak. Total 61 So, nak belanja? 60 banyak baik. tak ada duit. Rina, nama kita
245. Jom. Let's go. 245. Nombor kita. 245. Kita pakai taksi hari ni. Dan kita harus menunggu 1 jam. Tunggu ada. Okay ke? Ha? Tunggu saja. Okay. Belum. Let me see. Tak boleh Abang. Ha? Nanti aku duduk sini. Ni kau tukar pula. Tak, nanti tak nampak, gelap. Sekejap. Nak. Ambil. Kita makan mochi dulu guys. Apa tu? Mochi. Choco mochi ya. Koko. Choco. Coklat. Choco. Ini dia 2 pieces. Dah ada 2. Oh. Mari kita tanpa basa-basi, mari kita buka. Ya, tolong. Ada juga. Buka dia guys. Satu-satu lah makan. Nak tunjuk ke viewer. Unboxing. Berkejap lagi. Kita makan mochi terlebih dahulu. Keras dulu mochi. Jom. Frozen lah. Kenapa dia tak heat up dulu? Aiskrim dessert. Aiskrim. Oh. Coklat, aiskrim coklat. Bukan aiskrim. Bukan aiskrim. Aiskrim yang coklat tu. Suka lah. Sekejap. Dapat rasa tak? Ha? Ada. Pagi tadi dah makan banyak ayam dah yang nenek goreng. Ketul-ketul dah dia makan tadi. Ke? Ayam goreng kat rumah ada nenek buat. Ayam goreng celup tepung tak. Oh. Kotak dia. Dah. Dah sekilo. Ambil spicy memang pedas. Nasi. Nasi. Unboxing dulu.
Wow. Beautiful. Wow, sayur. Sos ke? Sedap sos tomato je. Bawah. Yang you tuang lah sos atas tu. Kaya. Noisy ah. Let me try some chicken. Dapat ni. Dapat view. Muda-muda on the road. Slow. Dari CCTV kan dia macam tu tak. Panas. Panas tinting. Sekolah. Ability. Let's bite. Punya you makan. Kau? Masih tumpah. Masih tak makan tumpah. Yalah.
Nak kau slow. Apa kau slow? Dia sayur tu. Nak kentam. Kentam tu. Ambil. Masih pedas. Oh, rayu. Mashed potato. Boleh. Alah. Sebab tomato sauce kalau campur coleslaw sedap. Tak campur ketam smash. Sedap. Gunakan kanan lah tu. Kotor. Takutlah nanti basuh tangan. Itu nanti, ni sekarang. Dia jadi burger dah pula. Ibu punya roti, ya. Ibu punya roti jadi burger. Macam tu makannya. Papa tak pernah tahu. Tak. Baru pertama kali nampak ada orang buka macam tu. Pertama kali tau. Tangan lepas tu ambil sos lagi boleh. Sos cili. Tak ambil yang baru lah. Juga tengah masak fresh. Dia basuh tangan dulu lah, baru yang sos. Boleh. Thank you. Nak basuh tangan jap.
Sekarang kita dah dekat... Dekat mana? Petronas Betong. Dah nak hampir dekat dengan Kelantan. Belum lagi, jauh lagi. Macam-macam komen atau posting di media sosial. Ada yang puji, tapi ramai juga yang mengeji. Dia apa? Selebriti, KOL, dia pun manusia biasa. Ada hati dan perasaan. Sebelum menaik komen yang pedas, fikir dan cermin dulu. Tips ini dari era Cik. hit terkini. Crispy sweet. Hmm? Kau cari. Apa tu? Sweet. Sweet. Crispy sweet. Ada kopi. Boleh belikan aja tu. Jap. Lagi. Ibu tak nak air kan? Apa? Ibu? Oh. Tahu? Ibu ni nak air apa? Tak tahulah. Kan? Ibu? Patuh ibu lah. Nak minum susu. Apa susu? Tak perut dia kan? Ha? Tak perut kan? Satu perut pula. Mana tahu ikut awak lah. Dan Itu soda tak boleh. Hati gas. Gas. Gas tak boleh. Hati gas tu kata. Apa? Ada gas. Sini. Aduh, berkarbonat. Tengok dia kata hal apa bawah. Apa dia? Berkarbonat lah tu. Ni. Itu bukan gas. Hey. Hati. Susu aja. Tu air Rebena tu. Mana? Beda. Rebena. Beda. Ni. Salah. Susu aja. Bagi. Dia bilang bagi. Tak tahu apa-apa. Kita ni nak untuk balik kan? Ambil apa yang? Cincau tak tu? Apa? Soya. Kau suruh ibu. Kadang-kadang ibu asyik dengan air masak je. Awak beli apa ni? Boost. Tu. Sedap ke? Tak? Air apa? Game jungki. Jim.
Jam Junki. Jim Junkie. Jam Junki. Oh. Sedap ke? Tak tahu lah. Tak tahu. Tapi dia macam campur pisang strawberry macam buah-buahan lah. Oh, baguslah, berkhasiat lah. Bahagian protein. Protein, Protein. bukan protein. Sebab I-N kan in. Protein, tin, protein. Berapa ringgit tu awak beli? RM40.90. Oh, murah ke mahal? Mahal sedikit. Mahal apa dapat awak beli? Sebab protein. Protein. Protein untuk apa? Untuk kesihatan. Oh, biar awak Untuk sihat lah. badan. Oh, okey. Badan. Okey, kita tunggu dulu.